Kepala charger ni tak semua kepala boleh cas laju. Ada kepala yang cas slow. Kalau charger kepala korang tu bawah 20 watt memang lambat cerita dia. Yang ni bro, Ugreen 45 watt. Dia pakai teknologi GAN. Maksudnya apa? Bila kau cas tu lebih laju, kurang panas, kepala dia pun saiz lebih kecil. Dia ada dua port, USB-C dan USB-A. Satu kau boleh cas kau punya phone, satu lagi kau boleh cas kau punya power bank atau kau punya tablet pun boleh. Kalau phone korang support fast charging, 45 watt ni, beza dia kalau kau pakai sebelum ni lambat, tiba-tiba jadi cepat. Wow, cepatnya macam itulah. Dan benda ni memang agak pricey sikit, tapi pada aku berbaloi lah untuk korang. Untuk aku sendiri personally memang berbaloi. Ugreen 45 watt ni kecil, selamat dan paling penting memang laju. So mana kau nak dapatkan? Kau tekan link bawah ni, kau tengok kalau harga dia ada promo tu, grab cepat-cepat.